Jadi panjang sangat ucapan ni. Maknanya ta'allamu, orang mengaji kalimah panggil fi'il amar, perkataan yang menunjuk atas perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, asal hataran pada perintah itu menunjuk atas wajib selama tidak ada sharif. Maka perintah dengan ta'allamu, bersungguh-sungguh kamu belajar. Bersungguh tu reti dari bentuk ta'allam, orang panggil dalam mengaji ilmu saraf panggil bab tafa'un. Bila bab tafa'un wa bina'uhu litakalluf. Nah, cakap bentuk ini ni menunjuk atas takalluf. Apa kita panggil? Menunjuk atas kita sanggup membebankan diri, bersungguh-sungguh. Seperti kita nak menghadapi periksa kan. Kalau kita mengaji, tiba-tiba nak menghadapi periksa, maka dalam seminggu tu gak bacanya kita, hafalnya kita, muzakarah kitab, apalagi ditahdidkan dari muka surat 10 sampai 20. Setelah itulah hafalah kita bersungguh. Sampai kalau kita dalam keadaan berkawan, berhenti dulu untuk nak menghadapi periksa. Itu orang panggil takalluf. Maka kita orang menuntut ilmu lagu tu takalluf. Sebab kalau kita orang menuntut ilmu cara di pondok masalah, keluar pergi duduk di pondok, tak balik. Kadang-kadang bertahun-tahun hanya balik masa cuti sebentar. Itu bersungguhnya. Maka kita mengaji di sana paginya, petang, malam. Guru yang mengajar pagi, petang, malam. Lepas tu mutalaah pula. Hampa pula. Dia pula tak boleh nak keluar. Dia kata jadi berat kata. Itu asal ta'allum dia panggil. Maka di sini kata ta'allamul ilma, belajar sungguh-sungguh kamu belajar akan ilm. Dan kaedah kita pula al-lafzu iza utliqa, lafaz seperti ilmu pengetahuan, itlaq tak ada kait ilmu apa-apa. Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil, kembali pada yang sempurna. Mana ilmu syar'i, ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Dan iaitu ilmu syar'i. Bila itlaq ilmu syar'i, iaitu cara ke ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fiqh, ilmu asas kena dengan usuluddin, dan ilmu tasawuf dikenal juga ilmu tazkiyatin nafs, nak menyucikan hati. Itu 5 ilmu panggil ilmu syar'i. Apabila nak ke situ ada alat-alatnya. Situ termasuknya nahwu, sarah, ilmu bayan, badi', ma'ani, lughah. Kan? Itu alat bagi ilmu syar'i. Bila itlaq ilmu itu asalnya. Kemudian di dalam bercara ke ilmu fiqh, ia ada pula kait kepada hak yang wajib ain, ada pula yang wajib kifai, ada pula yang sunnah muakkadah. Kan? Semua tu mengandungi dalam bicara ilmu fiqh. Sebab tu dalam ilmu fiqh dia bagi pula 4 bahagian. Pertama, rubu' ibadat. Itu bicara bab solat, apa dia, siyam, zakah, haji, umrah. Itu rubu' ibadat. Kemudian selepas itu kepada rubu' yang kedua, muamalat. Bercara ke berjual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gaji. Apa dia berhutang, bergadai, berniaga. Itu kehidupan. Itu rubu' yang kedua. Kemudian pula berpindah kepada rubu' yang ketiga, munakahat, berumah tangga, berkahwin. Ada pula bila berkahwin, ada pula
rukun syarat, sakut dengan aidah, bila bercerai bak hadanah. Kata semua terkandung dia cukup dalam percaraan ilmu fiqh. Akhir sekali robok yang keempat, dia panggil robok cakap jinayat. Termasuklah pemimpin pemerintah. Timbullah masalah situ, ada dia jinayat, buat salah dengan bercuri, merokok, merapah, semua ada bercara. Hak tu duk mutabak. Kalau orang menghadapi dalam medan itu, wajib ain dia kena belajar. Tapi kalau tak ada siapa pun yang belajar, fardu kifayah, kena ada yang tahu. Bagi kita tidak nak duduk dalam medan tu, sunnah muakkadah kita ambil tahu, kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu pendek kata, ilmu syar'i naklah kita ambil tahu. Kan? Hingga jadi wajiban kalau kita nak terjun dalam medan itu. Kita nak berniaga, wajiban belajar tijarah. Tapi kalau kita tidak nak berniaga, nak ambil tahu hal niaga, itu masalah sunnah muakkadah. Pendek kata, semua ilmu yang kita belajar tidak sia-sia sama sekali. Asalkan ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat diri dan orang lain. Walaupun ilmu ti dibangsakan dunia, duniawi panggil, itu asal ilmu manfaat. Syarak menggalakkan. Maksud dalam fardu kifayah. Baik.